Okey. Alright. Ini boleh tak? 3 alright. Okey, ni apa ni? Air gula. Air gula eh? Air gula untuk sirap keria. Okey. Kita masak keria. Alright. Kacau-kacau je lah. Sirap je sampai dia bersalut semua sampai air gula dikering. Okey. Okey kak, bagi saya kera gula Melaka ni RM10 eh. RM10 boleh. Yes. Alright. RM10 ni dapat berapa biji? 12. 12 biji eh. Okey. Okey, siap ah. Siap. Okey, RM10 12 biji eh. Ya. Okey kak. Bagi saya semua ni dalam RM30 boleh pak? Boleh? Okey. Campur ah. Alright, yang ni cik molek eh. Ini cik boleh. Yang ni RM1. RM5 6 biji. 5 biji. Okey. Yang carbonara RM1. RM1 eh. Alright. Keria gula Melaka RM5 6 biji. Okey. Kopi isi ketam. Kasih hitam ah. Alright. Okey. Ini kari pak kentang. Lada ayam. Alright. Ini kari pak keledek kari telur. 5. Alright. Cukup RM30. RM30 dapat 5 beg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beg RM30. Oh. Alright. Ubi. Buat toko kedai daripada 11.30 pagi sehingga 5.30 petang. Kalau habis awal kita akan tutup awal lah. Okey, tutup hari apa tu? Tutup setiap hari Khamis sahaja. Okey, location kedai? Location kedai dekat Sepang 4 Kangkung, Alustar Kedah. Boleh google je Kereta Ayah. InsyaAllah sampai.